Guys, morning hari ni 26 bulan 7 2026 Alright. So pagi ni pukul 9 kita ada appointment dekat bengkel dulu. Nak tengok costing kerosakan. Lepas tu baru kita decide lah macam mana. Motor langgar sini mah. Kena sini saja. Akai, punya tu tak tutup lah. Tak tutup. Fuel. Oh, tak, itu fuel cap. Oh. Tak payah buka lah. Cerita sini saja, cincai saja. Lampu. Ini. Ini fender kalau boleh sikit-sikit tak payah tukar lah. Sebab ada stiker mah. Kan? Bikin balik lah. You adjust sikit, koyak-koyak sikit tak apalah. So far kalau tengok macam tak ada apa, tapi mungkin ini besi sini sajalah. Apa itu di dalam itu tapak lah. Tapak ya, betul. So apa dokumen macam biasalah. Biasalah macam itu crime, insurans polisi. Itu malah dipot nanti saya ambil itu keputusan. You call dia lah. Biasalah. Pening lah saya semalam. Memang dia mesti panggil. Kalau pergi sana nombor 1 you taklah kena. Ya. Lagi satu ni lah. Ya. Yang dia salah, dia sudah kena saman. Ya. Yang penting dia kena saman dulu. Penting itu sahaja. Ya. Sekarang saya penting sama tapak itu keputusan. Kalau sudah tapak nanti saya call you. You baru akan buat. Ya, betul. Kalau nanti sudah buat lah. Tak boleh claim sudah. You lagi Ya. Itu betul. Last paling teruknya kalau tak boleh kita baru tengok apa macam kita pergi buat. Dia tadi kena plan macam ni. Kata kalau plan rumit lah. Kita bayar saja. Kita bayar je. Suruh itu motor bayar. Kita kan. Kita claim. Tapi you luka ke apa ke. Hospital ke apa. Betul. Itu macam juga. Kita kata macam itulah. Tapi biasa korang berlaku. Ya. Salah macam. Betul. Tu tadi saya pun macam complicated mah. Saya cakap ini barang lah. Saya tanya berapa ribu je mau. Dia cakap 1,000 lebih. Okey lah, saya boleh bayar. Saya cakap kita settle. Tapi sama juga dia kata kalau itu motor nanti dia claim you punya NCD pun hilang. Sebab itu injury kan. Itu saya pun fikir nanti saya bayar lagi rugi, NCD saya pun hilang. Tak apalah, kita tengok macam mana. Tapi saya cakap saya mau saya punya bengkel. Dia kata sama juga ini macam saya pun tak mau tiap dia lah. Yang penting saya sudah mari. Cakap sama polis saya sudah mari. Tapi saya mau you buat juga. Memang dia mesti mau panggil you. Betul. TTJ sana hantar 2 bulan. Betul. Tengok dia orang memang buat. Kalau betul kalau ini macam kita bukan Audi KFK. Jadi Okay. Alright, thank you. Tu kemalangan semalam. Okay, saya memang dah macam saya cakap semalam lah. Kita kalau accident dengan motor ni, macam mana pun NCD kita ada potensi boleh hilang lah. Dia macam ni tau. Kalau korang accident dengan bukan rider Grab, Lalamu, Shopee ke apa benda kan, yang tak bawa bag lah senang cakap. Dekat motor dia tak ada bag. Alright. Kita claim kalau dia tak ada cedera lah. Maksudnya dia tidak report dia cedera, tak masuk hospital, kemungkinan selamat lah NCD kita. Alright. Maknanya kita claim dekat motor dia. Kalau berjaya, dapat lah. Kalau tak dapat, pakai NCD kita juga. Sama je cerita dia. Alright. Tapi biasanya dapat lah. Alright. Sebab kerosakan tak teruk kalau accident dengan motor ni. Alright. Kecuali dengan kereta lah. Alright. Kalau dia bawa bag, alright, memang biasanya susah sikit nak claim lah. Sebab dia tak pakai insurans Grab ataupun Lalamove ke apa. So, biasanya dia orang ni pakai personal punya insurans tapi bawa Grab. So bahayalah benda ni. Ada bag susah kita nak claim. Alright, kalau tak ada bag, dia isytihar dia masuk hospital ke apa ke, biasa memang akan claim kita punya NCD juga akan hilang. Sebab dia claim atas luka-luka tu memang masuk dekat kita. Dia akan tarik kita punya juga. Tu yang bahaya accident dengan motor ni. Alright. So tadi saya discuss dengan saya punya pomen. Biasalah kalau saya accident memang saya deal dengan pomen ni. Apa-apa kereta saya. Option dia macam ni lah. Pertama, kalau rasa dia tak ada masuk hospital, okay, biasanya peluang NCD kita nak hilang tu tak adalah. Alright.
dia akan tunggu 2-3 hari ni untuk tanya IO, alright. Dapatkan keputusan, dia kena saman apa semua dulu, dia kena bayar saman, and then baru kita submit untuk claim insurans dia lah, alright. Kedua, kalau dia masuk hospital, saya pun tak tahu semalam apa cerita kan. Kalau dia masuk hospital, memang automatik tahun depan saya renew NCD saya kosong lah. Senang cakap macam tu lah. 45,000 saya kena bayar. NCD saya dah nak dekat 55% dah. So saya rugilah. Kalau ikut hati, memang kita nak bayar je mudah cepat. 1,000 lebih je dia punya cost tadi, saya dah tanya dah. Cuma kalau saya tak claim, rugi kat saya pula. Kan, kalau saya tak claim insurans tu, maknanya saya rugi duit. Kalau orang tu claim dia sakit, tarik NCD saya pun hilang. Lagi baik saya tunggu claim je lah. Cerita dia macam tu lah. Tu pemain saya cakap tadi, kita tunggu keputusan claim saja. Tapi kalau dia masuk hospital, claim kita punya NCD habis lah. Kalau accident dengan kereta ke apa senang. Dengan motor memang problem. Terutama motor yang ada bawa back grab ke apa ni. Memang nanya kat kita lah. Alright, NCD kita lah. Rugi. Elok kita dah bayar setengah submission. Jadi kita kena bayar balik 45,000 tahun depan. Macam tu lah. Itu kalau boleh elakkan lah accident dengan motor. Saya semalam accident dengan motor dah kepala aduh, memang celaka lah kan. Tapi nak buat macam mana, benda dah jadi. Tapi memang macam tu lah. Tahun depan kita akan buang duit lah kalau dia claim insurans dia masuk hospital kan. Itu je lah. Memang salah dia. Tapi tetap insurans saya pun tak tahu kenapa macam ni undang-undang. Tapi memang macam gitu. Alright. Kita bayar insurans untuk diri kita, orang langgar kita, patut dia cover kita. Tapi kalau dia sakit, motor lah. Memang tarik accident kita. Kalau kereta ke apa ke tak ada masalah. Lagi baik accident dengan kereta, jangan dengan motor. Tapi semalam dah kena dengan motor, nak macam mana kan. Itulah, sabarlah. Saya cari bab lampu dulu. Sebab sinar saya dah tak menyala. Bab tu pecah. So nak nyalakan dulu sementara dapat jawapan daripada IO yang budak motor ni dah buat report polis apa semua. Dapat dokumen tu baru saya punya pemain boleh jalankan kerja dia. Itu je lah. Makan 2-3 hari lah, tengok macam mana. Benda simple je. Kalau tanya saya hari Senin ni saya bagi duit 1,000 lebih, kereta saya dah boleh siap dah. Lampu buka, masuk bumper baru, dah okey dengan mat flat baru. 3 barang aja. Yang besi dalam tu mungkin ketuk sikit, tarik sikit macam gitu je lah. Pemain minta tadi dalam 1,000 ke 1,200 lah. Tengok bila dah buka nanti. Tapi tak lari lah dia kata. Tu tadi ingat nak bayar, tapi bila kita fikir balik, pemain saya cakap, you nanti rugi you buat sendiri pun, buatnya dia masuk hospital, you punya NCD pun tetap kosong, lagi baik kita claim saja, dia kata. Itu je lah. Cuma jadi lambat sikit lah. Itu je lah. Alright. Saya pun malah nak fikir, nanti pergi kedai aksesori kita boleh bab, pasang, janji signal nyala, lampu brake semua nyala, lampu malam nyala, lampu signal saja yang tengah-tengah tu sebab dia hantar semalam, bab dalam dia pecah. Tu saya nak kena beli lampu signal. Tu je lah, benda dah berlaku. Kalau boleh jangan accident dengan motor lah. Bab kita dah pasang dah, so signal kita dah menyala lah. Tu. Brake, lampu malam semua menyala. Signal saja pecah. Alright, sudah okey lah. So kita tunggu claim nantilah, tengok macam mana. 3-4 hari. Bebex. Bebek sedap, rasa luar biasa. Jom makan, jangan tunggu lama. Sekali rasa, pasti nak lagi. Sekali rasa, pasti nak lagi. Bebex. Pagi buta enjin ku hidup, api panas teman hidup.